Dan saya nak bagi tahu kepada kerajaan sekarang ini, PH ada undang-undang lain selain daripada SOSMA untuk kerajaan negara kita ini menangani terorisme keganasannya. Undang-undang itu telah digubal oleh Parlimen itu. Nama dia POTA, Prevention of Terrorism Act. Selain daripada itu, apa yang kurangnya dengan Penal Code, kanun keseksaan? Tolong bagi tahu saya, Yang Berhormat Menteri, di mana dalam Penal Code tidak ada provision untuk menangani organized crime ini. Kenapa SOSMA ini digunakan untuk menahan jemaah global GISB, Global Ikhwan Sendian Berhad itu? Adakah mereka teroris? Adakah mereka organized crime? Bagaimana Maria Chin, pengerusi bersih pada waktu itu, kemudian jadi ahli parlimen kita, ditahan di bawah SOSMA yang memperjuangkan pilihan raya yang adil dan bersih. Ancaman nasional apa yang beliau lakukan? Itu tandanya akta ini zalim, drakonian. Dan saya nak bagi tahu kepada kerajaan sekarang ini, di mana PH ada, kita berjanji dalam manifesto menghadapi pilihan raya, apa juga undang-undang drakonian kita akan mansuhkan. Inilah masa, ada 2 tahun lagi kita di dalam parlimen. Kalau kita tidak mansuhkan ini, bermakna kita sama-sama, termasuk saya, gagal melaksanakan reformasi yang sebenarnya.